Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan kitab Akidah Islam. Kitab Akidah Islam tersebut adalah kitab yang berjudul Dasar Akidah Islam, Pegangan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab tersebut ditulis oleh Imam Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi yang wafat pada tahun 219 Hijrah. Ia diterbitkan oleh karya PIS Sdn Bhd dan muka surat yang terkandung dalam kitab tersebut sebanyak 109 muka surat. Jadi, kitab ini adalah terjemahan bagi risalah yang bertajuk Usul As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Beliau merupakan seorang ulama yang agung yang hidup pada para kurun awal Islam. Jadi, kitab ini merupakan sebuah risalah ringkas yang menerangkan tentang akidah Islam, tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, Imam Al-Humaidi ini banyak menukilkan kedudukan Ahli Sunnah dalam menepani sesuatu isu. Sebagai contoh, kedudukan atau sikap Ahli Sunnah dengan kelompok Khawarij, Jahmiyah dan sebagainya. Oleh itu, risalah ini amat penting untuk ditelaah dan sangat berautoriti kerana ia dikarang oleh seorang ulama generasi salaf as-soleh yang berguru dengan Imam Asy-Syafi'i, serta beliau juga merupakan guru kepada Imam Al-Bukhari. Jadi, itu adalah serba sedikit berkaitan dengan kitab ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.